tentang persaraan ni, tentang pencen ni, 20 tahun yang lalu saya dah khatam buku Tuan Azizi Ali, tajuk dia Pesara Jutawan. Saya dah khatam buku tu 20 tahun yang lalu. Dan apa yang Tuan Azizi sebut, dia kata antara yang jadi realiti, dia kata waktu tu pencen umur 50-an, awal 50-an. Dia kata apa? Dia sangat yakin majoriti akan bersara miskin. Dia suggest kerajaan Malaysia supaya naikkan umur pencen kepada 60. Waktu tu saya fikir logik ke 60? Tapi hari ini realiti, betul tak? Sebab ramai akan bersara miskin. Dan ada lagi ura-ura bersara nak naikkan kepada 65. Lagi teruk. Jadi sebab itulah tuan-puan, saya bimbang majoriti akan bersara miskin. 3 perkara. Satu ialah sebab tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, dapat duit yang banyak, KWSP, dapat duit gratuity, dapat apa saja reward hari pencen, kerja 30 tahun, 3 tahun akan habis sebab tak ada ilmu. Yang pertama. Yang kedua, tak menabung, tuan-puan. Tak menabung. Tuan-puan, attitude orang hidup dengan menabung dengan attitude orang hidup dengan hutang berbeza, tuan-puan. Berbeza. Jadi ramai rakyat Malaysia, bila sampai umur pencen, dia dapat duit selongkor dalam keadaan dia tak pernah menabung. Waktu tu apa sahaja ada di tangan akan habis dalam masa sekejap saja. Dan yang ketiga, tuan-puan, dia tak ada circle. Mana ada, dia tak ada circle. Circle orang-orang kaya tak ada. Okey? Jadi itu kebimbangan saya. Jadi tuan-puan, solutionnya ialah kita sediakan circle G100 5G veteran. Yang mana mereka yang usia 50-an, 60-an, ini mereka yang ada duit, mereka yang ada ilmu, mereka ada mindset yang betul. Sebenarnya tuan-puan, okey, kelebihan mereka yang usia 50 tahun, 60 tahun. Okey, saya selalu jumpa dealer-dealer public 50-an, 60-an cakap, boleh ke saya buat lagi? Saya dah umur 50. Saya dah umur 60. Tuan-puan sedar tak? Pada orang yang usia 50 tahun, 60 tahun, dia ada satu kelebihan yang orang lain tak ada. Tuan-puan dah tahu tak? Agak-agaknya dia ada wisdom. Yang mana wisdom, kebijaksanaan tu datang daripada pengalaman hidup dia yang panjang.